Hai guys, nak share sikit dengan korang lah. Korang pernah tengok tak bil hospital kalau kita masuk hospital sebab penyakit kritikal? Contoh, sakit jantung, buah pinggang, kanser dan sebagainya. Bang, nak bagi tahu, kalau kau tengok bil yang terkini, biasanya berpuluh-puluh ribu. Dan kalau kita kemalangan, masuk hospital, biasa-biasa pun 5 ke 10 ribu. Kalau demam denggi sekalipun, kalau masuk hospital swasta, lebih kurang 3,000 dan ke atas. Jadi sebenarnya kalau kita terkena penyakit kritikal atau sakit apa-apa yang kena masuk hospital, sebenarnya kosnya sangat tinggi. Kalau kita tak ada duit, kita terpaksa masuk hospital kerajaan. Dan tahulah prosedur hospital kerajaan kan, lambat, lama, ada proses, kena tunggu queue, masa dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk kita masuk hospital kerajaan. Dan kita kena ingat, hari ini kita memang sihat, kita tidak ada sakit, kita memang tak perlukan medical card ataupun tak perlukan rawatan hospital sekarang ni. Sebab kita dah hidup berpuluh tahun tak pernah masuk hospital. Tapi kita tahu tak, kalau kita terkena penyakit atau kemalangan, kalau ada satu solusi yang kita boleh beli medical card ataupun kad perubatan hospital serendah satu hari hanya RM1 ataupun setahun RM360 sahaja, kenapa kita lengah-lengahkan masa, tak nak ambil? Dan yang bestnya, kita masuk klinik pun hanya bayar RM10 saja. Hari ni kalau pergi klinik pun paling kurang RM100-150. Tapi kalau bayar RM10 saja, kenapa kita nak tangguhkan ambil plan kad perubatan hospital dan klinik yang serendah RM1 sehari? Jadi kadang-kadang saya tak faham. Saya sendiri ambil medical card satu bulan lebih kurang RM300 sebulan. Jadi kalau ada peluang macam tu, ambillah peluang. Kalau korang nak mohon, nak tahu macam mana fungsinya dan plan tu macam mana, lodger saya. Saya nak bantu je. Yang penting setiap satu orang mesti ada satu medical card sekurang-kurangnya. Kalau dah ada medical card yang dibiayai oleh company ataupun syarikat korang, at least ambillah satu untuk diri sendiri. Kalau berlakunya diberhentikan kerja ataupun tidak kerja lagi, at least ada satu medical card yang kita boleh gunakan untuk diri kita atau keluarga kita. So, mohonlah. Bye.